mengadakan satu sambutan Hari Raya Aidilfitri pada hari Jumaat 11 April 2023. Tengok tak suasana macam mana? Meriah gila weh. Jom, let's go. Bersama dengan Cikgu Adila. Sebab hari ni Jom Hari Raya kan, so kita tanya soalan lah yang berkaitan dengan Hari Raya. Boleh. Cikgu balik mana? Cikgu balik Kelantan. Kelantan tu kat mana? Kelantan dekat Batok, Kelantan. Oh my god! Wow! Kegemaran cikgu tahun ni apa? Suka makan Animal London. Animal London je, dalam mana-mana tu Animal London lah. Animal London saja. Oh, favourite lah, itu favourite lah. Favourite. Jadi kalau kuih balang Animal London tu hilang kat kedai, cikgu lah yang ambil. Astaghfirullahaladzim. Sekarang saya bersama Cikgu Nur pula, di disiplin. Ayo. Cikgu, tahun ni raya mana? Saya tahun ni raya kampung saya. Stop it. Get some help. Tahun ni tema warna apa? Tema asal warna purple. Tapi bila beli terpaksa beli warna hitam. Kenapa kena beli warna hitam? Maksudnya beli last minute, so habis. Oh, last minute. Ya, cikgu. Kuih raya yang cikgu idamkan selalu kat rumah orang kalau pergi raya secara mara ke, selalu idamkan kuih apa? Kuih yang percuma kan? Kuih yang percuma. Kuih yang percuma. Dia suka kuih peanut butter. Peanut butter? Ya. Dah banyak-banyak tu kuih tu je? Kuih tu je dia suka. Dah banyak-banyak kuih tu je? Ya. Hei, jangan rakap. Jadi saya bersama dengan kita Rasda. Oh my god! Wow! Tahun ni balik mana? Tahun ni saya balik Melaka. Oh, balik Melaka. Macam sejarah dah ni Okay. Tahun ni expect kuih raya apa benda kat rumah? Kalau lawan rumah orang tu kuih raya apa yang paling nak makan lah kalau pergi rumah orang? Melanda lah. Melanda je? Je? Kalau duit raya tahun ni berapa sampul? Kalau naik dah sampul dah dah sampul. Faham? Jadi raya rumah saudara mara lah bagi-bagi. Itu saja. Okay, sekarang kita dengan budak Form 1. Okay, nama awak tu? Saya Muhammad Syarul Muhammad Nazri, Kelas? Satu Al-Azhar. Okay, akak nak tanya soalan ya. Okay, raya tahun ni baju raya tema warna apa? Tengah pakai ni? Yang balik raya mana? Di tempat. Okay, dekat mana? Pertama di Kota Tinggi, yang kedua dekat Terengganu. Oh my god! Wow! Okay, next. Sampel raya ada berapa? Sampul raya tak kira. Agak-agak dapat berapa lah duit raya? Tak kira dah. Tak kira? Dah. 455. Wow! Jadi berakhirlah sesi interview tadi dengan beberapa orang murid dan guru. Jadi kami dari TV PSS Asal Kepton kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.